Hi YouTube, welcome back to my channel. Alright, so hari ni aku nak pergi ke Damansara Heights. So ada apa dekat Damansara Heights tu nanti aku bagi tahu. So sekarang aku dah siap-siap, aku nak pergi sana. So macam biasa guys, yang mana belum subscribe channel aku lagi, please subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright, so aku gerak dulu. See you guys dekat sana nanti. Alright. Okay guys, aku dah sampai. Sekarang ni kenapa aku kat sini? Sebab malam ni member aku ada perform kat sini. So aku datang lah sebagai member, kita support member, okay? So nanti aku tunjuk korang sedikit show untuk hari ni. Okay? Alright guys, jom kita masuk dalam dulu, okay? Thank you so much for being here. Sorry we just gonna push the time a bit. Kebanyakan ramai you guys tak sempat sampai lagi. Apa perasaan? Tadi nervous, sekarang tak nervous dah, excited. Itu je lah. Excited lah, dah lama tak perform. So, stay tuned. Jom lah kita keluar dulu. Aku nak ambil angin kat luar je. Tengok, ini member lapar. Sebelum show, pisang. Kau tak makan lagi? Tadi dengar lunch. Lunch je? Setandan. Orang paling awal datang show, orang tak buka lagi, kita dah sampai dah. Tengok, tak ada orang lagi kat sini. Ni, setandan buat misal. Selalu. Malu. Tak ada orang lagi ni, kita je kat sini ni. Kita apa? Family. Penonton ni, audience, supporter paling awal kita orang berdua. Satu jam awal dah sampai. Orang tak ada, orang lain tak ada lagi. Kaunter pun jaga orang tak ada. Tengok So, hari kita bersama. bukan Dia Pak An tadi. manager. Pak An tadi. guys, orang terawal sampai, kita orang berdua je. Tu tidur lah. Tengok dalam ni, bukan ada orang lagi pun, kosong. Main masuk je, nama pun tak tik lagi. Paslin. Itu untungnya ada vocalist yang boleh terus masuk. Artis semua lepas. Tiba-tiba terjumpa orang belakang ni. Macam mana boleh start kat sini ni? Tak ada depan lah. I chop for you guys. Datang naik apa Is? Naik MRT. Tinggal kat mana? Sumpah. Kau tinggal kat mana? Datang sini. Kau tinggal kat saya. Memang mudah Belakangnya. Tengok, sanggup datang naik MRT. Tadi kalau bagi tahu boleh buat kereta. Tak tahu dah, aku memang tak tahu dia ada kat sini. Oh ya? Dia bawa satu line. Orang guys yang paling awal datang sini. Bukan paling awal. Seorang lagi tiba-tiba muncul. Tiba-tiba dari mana Tak tahu, tiba-tiba tengok ada kat sini. Apa amaran. Hansi, by the way, your host for today, and you are currently Liberal Latte. Don't forget to take a lot of pictures, share videos of the event if you enjoyed, and don't forget to tag us. We are at Liberal Latte.
guys, so aku kena gerak dulu sebab esok aku kerja pagi pukul 7. So sekarang pun dah pukul 9.49. Aku balik dulu lah untuk vlog aku hari ni sampai di sini je guys. Alright, so macam biasa, yang mana belum subscribe lagi, please subscribe channel aku. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Alright, see you guys next video.